Layani ikan spesies eksotik Jam Raya. Tarikan luar biasa buat jiwa bahagia. Saksikan di YouTube Fishing Jaya. Saksikan di YouTube Fishing. Kami dari tim Pro 2 Kota Damansara berada di Fishing Batu Arang. Okey, kita ke sahabat kita hari ni. Kita tengok-tengok ada buat bakar-bakar sikit. Kita di mana? Kita di kolam Exotic Fishing Park Batu Arang. Okey, kita tunjuk sikit lah. Kita review sikit kolam ni. Exotic Fishing Park Batu Arang. So kita ada kemudahan dekat sini. Kemudahan kita ada dapur kat sini. Belakang ada surau, bilik air. Dan juga kita review lah. Kalau siapa-siapa nak datang dekat sini, boleh masuk bang. Ni kita boleh masuk. Dia ada apa ni? Penjualan dia punya pelet-pelet, umpan-umpan yang disediakan. Macam-macam ada kat sini kemudahan. Market. Memang padu lah. Okey bang, perkenalkan nama sikit bang. Nama saya Awis. Awis. Oh. Dia punya Abah Hanson, Awis. So kalau siapa yang datang, siapa yang nak buat umpan ke apa, sini kita ada jual pelet lah. Yes. Dia jual pelet, kita sediakan pelet. Macam-macam pelet ada. Pelet viral. Pelet viral. Pacang, pelet, jajan pun ada. Ini jajan orang ke jajan ikan ni? Ikan. Alright. Oh, Yek, jangan naik. Yek. Flashback balik yang lama-lama, Yek. Dia punya siakap. Oh. Angkat sakit ikan. Okey, hujan. Nampaknya hujan, tapi dalam masa yang hujan, tengok dia main lagi. Oh. Siapa yang sanggup pergi ambil dekat hujan lagi tangguk, rasalah dia. Peng kita tinggal lah. Dia punya main. Bang, push back basah. Siapa mana anak dia? Dia punya main. Buka sikit drag, buka. Kemeriahan. Abang skor okey Bang, safety jaga bang, licin bang. Sana strike. Sana pun strike. Tengok red tail macam makin puyuh dia naik. Macam makin puyuh. Sana tengah beraksi lagi. Oi. Apa ni? Aduh, Yek sabotaj lah Yek. Semua kelang kabut. Oh, red tail, ada saiz ni, ada saiz. Dalam 10 kilo ada rasa ni. Bawah ekor merah ke? Red tail ke bawah ekor merah? Oh, red tail. Oh, dah nampak dah. Tak adalah besar sangat.
Dia punya kemeriahan dia. Tengok. Dia punya penonton. Yang ni reptile, yang ni lain rupanya. Rasa spesies dia spesies rare daripada tadi lagi. Rasa lain ah. Oh, cuba angkat bang, Oh, ini kasar ni. Player. Okey, ini biar sini dulu. Biar dulu. Tengok, kita tengok seekor lagi. Buat macam ni. Buat tinggi macam ni. Ini berbelah kilo ni. Oh, ini tuan dia. Tadi dia naik dalam 10 kilo sana. Sini dia naik lagi. Tu dia. Ini boleh bergambar ni. Oh. Angkat. Oh, dia. Aduan. Memang padu ah. Kita review apa resepi malam ni? Rocang kambing perap. Rocang kambing perap. Bahulu ayam. Bahulu ayam. Kita gen ayam. Ada bakar-bakar lah ni. Owner. Oh, ni dapur masak. Tempat masak dia. Tempat mancing dia. Ni geng-geng hari ni. Adik-adik pun ada. Kemeriahan memancing hujan. Bang, bawa ke sini bang. Bang, bawa ke atas. Ni bawa ke dapur. Hujan. Kita panjang lagi masa memancing. Kita bawa ke dapur. Tapi bukan mau masak, mau buka. Buat tarik ni sampai ni. Tengok hidung-hidung dia ni. Okay, kemeriahan malam ni. Kita ada bakar-bakar. Tuan kalah. Aku ada kenal. Ni abang Kapro. Abang. Brother. Okey, so malam ni hujan. Sana hujan. So kita masih lagi buat aktiviti bakar-bakar di malam hari bersama sahabat-sahabat Randy Ayo dan juga Up untuk sahabat-sahabat yang lain. So hari ni kita pergi tengok ke dapur. Mana ada dapur. Apa dia orang buat. Okay. Ini buka kepala ikan ke nak masak ni? Macam nak masak je ni. Resepi apa ni? Dia telan lah. Kita masak lemak cili api. Oh, masak lemak cili api. Ini ada duit lah. Tarik banyak sangat sampai kemek hidung-hidung. Kita tergantuk tadi bang. Tergantuk ke? Tergantuk kat siming kat bawah tu. Okey. Kita catch and release. Jaga bang, licing bang. Tuan je. Campak je. Alright. Kita releasekan dia. Okay, Jumat. Okey. Malam ni geng-geng Pro 2 dia sponsor makan. Kita ada nasi goreng. Nasi goreng keropok. Nasi goreng keropok ada. Tapi keropok dia bukanlah Kelantan, ada yang macam dia. Mi Bandung. Mi Bandung tu dia. Mi Ya Bandung, ampun. Ni dia.
Tu dia. Mi Bandung. Nasi goreng. Memang terbaik. Kita ada di 24. Di 24. Tadi yang umpan viral yang ni ah. Umpan viral. Oh, Mi Bandung padu. Padu. Ya. Ni sahabat-sahabat kita semua ni. Kita review lagi ke depan. Kita tengok apa lagi ke depan. Ini Abang Zaid kita. Tengok. Abang tengah menjamu selera abang. Oh, kebakarannya terselah. Mantap. Warna kolam Jangan lupa PM dia untuk datang ke Exotic Fishing Park. Boleh follow TikTok dia untuk Batu Arang Fishing Park. Tak. Ini dah lah yang korang mancing ke? Tak boleh mancing dengan korang. Lepas ni tidur kan? Setuju ni tidur. Wah, jajan Maggi nak sitam apa lah. Alah, bawa turun balik. Semua bawa balik. Semua bawa balik. Korang memang kategori dah rosak lah. Nasi makan lebih daripada nasi makan. Dekat belakang tadi. Bang, mana ikan tadi bang? Oh, lucu bang. Lucu bang. Tapi padu lah. Tapi kalau lucu biasa besar kan? Besar lah. Mata kain ni bang, 22 bang. 22. Ya aduh. Okey, cun. Setup baik sikit. Setup baru. Oh, Maria. Kita berhenti dulu untuk apa ni strike, kita makan-makan dulu. Geng kita kat belakang. Oh, padu mi Bandung dia. Tengok makan. Tu dia. Mi Bandung dia. Kalau ni nak buat apa korang ni? Ada hidangan lagi daripada sahabat kita. Ayam panggang dah masak dah. Dia orang ni masak gila. Mi Bandung dia memang padu. Ni tengok Abasko. Padu Abasko. Oh, lawi. Baju sama. Okey, Abang Bob kita Abang Bob di mana sekarang? Tengah buat leader lah. Tengah buat leader. Ya, pasti. Tengah buat leader tapi yang ni dah strike dah. Tu dia. Melayan dia punya tengah buka tak jumpa jalan keluar lagi. Okey. Kakak okey kakak. Hai. Malu. Oh, kambing lagi. Inilah peneraju. Kaki dah bengkak lah. Kaki dah bengkak. Kena makan ubat lagi. Ada apa letak je tak? Ada. Ayam ni. Ayam ni. Wah, aku nak yang panas-panas tu. Ayo. Tengok ni. Oh, tengok. Tengok saiz idam. Kasar kat malam ni terbaik ah. Exotic terbaik. Umpan dalam air lu takkan rehat mat. Kan. Lu nak rehat umpan tak darat. Terbaik. Tengok dia punya. Kalau mata besar dia senang nak keluar. Itu sebab makan mata besar. Okey. Alright. Okey, ikan ke berapa tak tahu. Tapi terbaik ah Exotic. Puas hati. Average size macam ni. Ini pun kecil lah. Tali besar lagi kot. Panas mat. Ya. Okey, si Pualang sekarang ni tengah strike. Sebelum saya pergi kat dia, saya belanja dulu apa umpan dia. Tadi kita beli buah ni. Tembikan susu tapi masam. Kita jadikan umpan. Tengok. Dia dah layan dah. Tu dia. Agak-agak spesies apa? Tapi kuat lah. Kuat. Pen tu. Kita belanja dia punya ni. Gembak je. Pen 6,000 lah. Pen 6,000. Pan 6,000. Tu dia. Pen pun menjerit. Spesies kat sini. Kaki jangan kuat sangat menekan. Ada saiz. Ada saiz ah. Kalau tengok pen tarik macam ni,
Tak kurang daripada 10 kilo ni. Tali 80 mampu aku tak layan. Atas air. Atas air. Kalau atas air chop raya biasa. Nah, dah Simon. Rasa. Njut. Jangan bagi can. Njut. Wah. Njut. Jangan bagi can. Jangan bagi can. Njut. Kita kuat. Ada 5 ah. Jangan bagi can. Ini game kita. Njut. Bikin susu. Bikin susu ni perkulai. Memang pan habis ni. Faham, njut. Saya. Kau. Kau. Dia dah penat lagi. Bosor Simon. Okey ngam. Saya tunggu tadi ngam. Bosor Simon. Kau. Ini kau kan? Ya Allah, besar ni. Ini besar. Paling besar. Kita timbang. Timbang. Aduh. Ya Allah, besar. Ni besar. Ambil dia punya pen tu. Ni dia. Pen. Kita orang try pen Battle 3. Kita orang juk kau punya ikan ni. Tak ada bagi can ni. Langsung tak ada bagi can. 11.2. Ngam. Tinggi dia. Okey, ngam. Cantik. 11.2. Terbaik. Ngam. Okey, video ni mungkin panjang. So kita akan cut. Kita akan sambung-sambung untuk story kenangan untuk tim kami di Exotic Fishing Park. Alright. Air kolam berkilau pagi ke senja, umpan di labu sabar menunggu masa. Getaran joran debar di dada,